Tak V8 tak kawan. Bukan tak? Oh, tak V13 tak kawan. Untuk abang-abang, kakak-kakak yang mencari motor daily, senang bawa, tak ada clutch, senang jaga, spare part pun banyak, rupa pun macam ya, macam tak. hari ni kita ada Avetta V13R. Okey, motor ni dia 10 horsepower, 10 Nm of torque. Motor ni memang untuk buat daily rider senang lah, memang sedap. Spare part pun senang cari, factory pun ada dekat Selangor. Tak payah risau sangat lah. Motor ni didatangi dengan disc brake kat depan. So kalau yang jiwa kelajuan tu tiba-tiba nak perlukan emergency stop, tak payah risaukan lah. Sebab brake dia cengkam kuat, tak ada masalah. Tapi untuk abang-abang, kakak-kakak yang bawa motor tapi pakai brake belakang saja tu, tu agak susah lah. Sebab brake belakang dia pakai drum. Okey, brake belakang dia pakai drum. So motor ni dia boleh katakan dia kacuk. Kalau korang tengok belah depan ni memang V8 lah, LC lah. Barang memang mampu milik, tak ada hal lah. Korang nak bawa pergi mana-mana, nak buat daily, bawa sampai 50,000, 70,000 km, memang motor ni tak ada masalah. So Miss ni, aku nak tunjuk something yang korang maybe surprise lah untuk motor harga marin ni kan. Nampak ni? Dia ada signal LED. So korang tak payah risau lah nak tukar bulb lah, apa benda semua kan. Satu lagi, dengan yang compare dengan version lama 2 tahun lepas, kalau korang datang ke depan ni, kita tengok depan ni, dia punya meter. Meter dia fully digital tau. Siap warna-warni lagi. Ada merah untuk tengok. Kalau korang tengok bawah, benda ni ada dekat certain motor saja. Benda apa ni? Yang ni adalah choke. Motor ni dia bukan FI lah. Motor ni dia carburetor. So korang yang tak nak dyno tu, tak ada hal lah kan. Boleh tukar-tukar jet-jet apa semua. Korang dah naikkan spek, tukar jet besar sikit, baru sedap. Nak laju ke apa. Tapi saya tak tahu lah kalau dia punya scene modification untuk motor ni macam mana. Tentu korang pandai-pandai lah check kat forum. Okay, motor Avetta V13R ni, dia punya seat height 767mm. Memang exactly the same dengan Honda Dash 125 lah. So kalau abang-abang, kakak-kakak tengok, kaki saya bengkok sikit tapi agak susah sikit lah kan. Cuma saya tinggi 177cm. So kalau korang yang kaki lagi pendek tu, maybe kena jengkit sikit lah kalau bawa motor ni. Sebab dia punya seat height untuk kapcai agak tinggi tau. So Avetta V13R ni, dia punya tangki minyak berkapasiti 4.5 liter. Apa harga minyak pun dah makin melampau. Korang kalau nak cari motor daily, tak nak pakai minyak banyak sangat nak pakai 95 je kan. Untuk abang-abang, kakak-kakak yang ada lesen sajalah kan, carilah motor ni untuk pakai. Sebab motor ni memang fuel saving lah. Motor ni kalau nak bawa pergi daily, nak buat grab ke apa pun tak ada masalah. Sebab ada charging port. Charging port pun ada satu. So memang korang boleh mount phone korang kat sini, charge lah sambil bawa. So Avetta V13R ni saya boleh kata memang sesuai lah untuk abang-abang, kakak-kakak yang nak pergi daily, pergi kerja, nak pergi college, nak buat cedok setiap hari, buat GrabFood ke, Lalamove ke, Misi ke, apa-apalah kan. Motor ni memang sesuai sebab dia kecil, dia ringan, fuel saving, senang pun bawa, ada 4 speed. So motor ni harga dia 5650. Kalau korang berminat, boleh PM salesman kami di nombor yang tertera, ataupun boleh browse kita punya website untuk cari apa-apa info lanjut. So, terima kasih. Cari motor, beli motor, jual motor dengan kami di TM Motor World.